Hotel ni dulu orang kata berhantu. Sebab tak siap-siap. Lepas siap kau tengok. Lawa gila kan hotel ni. Nama Faiz Melantak jadi Faiz Melantak, babe. Gulai itik. Ini gulai itik buah kedondong. Gulai itik buah kedondong. Mana dalam ni ada buah kedondong ke? Ada buah. Oh. Ini apa nama dia ni? Anak seller ni. Oh ya, anak seller dia. Kau biar betul Pak An. Puasa-puasa makan ni Pak An. Pandai makan dia. Melantak be. Assalamualaikum geng, jumpa lagi kita. Okey geng, aku sekarang ni dengan member-member aku. Kita orang nak bawa korang ke satu pot buffet Ramadan. Benda ni baru plan. Biasa kalau plan-plan last minute mesti jadi punya. Walaupun mengalami kesusahan sebab jam teruk. Kali ni aku bawa korang ke tempat best ni. Tempat ni aku setiap tahun aku akan pergi. Nak tahu dekat mana? Ni dia geng. Buffet Ramadan dekat Wyndham Akmal Klang. Ni dia. Ini merupakan hotel terbesar di Klang. Bertahun-tahun ambil masa baru siap. Betul tak? Kan? Bertahun. Tiba-tiba pula jam ni. Mari aku beritahu korang lah. Harga dia. Nampak ni. Kali ni punya buffet nama dia lah Legenda Rasa Taste of Heritage. Untuk dewasa harga dia 158. Untuk senior citizen, untuk warga emas RM88. Untuk kanak-kanak RM78. Ni dia. Ni harga-harga dia. So, jomlah. Sajalah kali ni aku bawa member-member aku pula. Sebelum ni aku nak bawa family aku kan. Okey geng, orang kata hotel lebih hantu. Tapi sekarang ini merupakan hotel paling mewah dekat Kelang. Jom kita tengok apa benda kat dalam. Apa pun kita daftar dulu. Jom. Kita datang ni hari biasa, tapi hari Sabtu Ahad biasanya memang lagi ramai lah. So apa-apa pun kita daftar dulu kat sini. Okey geng, bila kita dah daftar tadi, dia akan bawa kita ke meja-meja lah. So tengoklah sini lah. Inilah keadaan dekat sini ya. Nampak? Besar kan? Besar kan? Kan? Besar kan? Okey, jom kita jalan. Sekarang ni jam ni pukul 7, orang dah start ambil makanan lah. So kita akan pergi ke table kita dulu, baru kita jalankan tugas. Dekat sini ya? Okey. Alamak, kau tengok geng. Melantak. Nama Faiz Melantak jadi Faiz Melantak, babe. Lepas ni aku ingat aku nak ubah nama aku lah. Melantak, babe. Okey geng, aku biarkan member-member aku cari makanan dulu. Sebab dah nak berbuka. So aku nak beritahu korang lah. Macam ni lah suasana dekat buffet Ramadan Wyndham Hotel . Macam biasa, aku akan buat korang meronda macam mana keadaan dekat sini. Jom kita tengok makanan-makanan kat sini best. Jom. Bayangkan dulu geng, hotel ni dulu orang kata berhantu. Sebab tak siap-siap. Lepas siap kau tengok. Lawa gila kan hotel ni. Okey, kita start daripada sana jom. Awet-awet lawa-lawa lah awet-awet sini. Okey geng, dekat sini ialah sudut untuk nasi ayam . Kau tengok kat sini ada sudut nasi ayam. Minta maaf kalau bising sikit sebab ada lagu-lagu kat sini. Sini pula bahagian mi tarik. Mi tarik ni dia buat live depan kita. Nampak mi tarik ni live depan kita. Lepas tu dekat sini ada Guangzhou Dim Sum. Nampak macam berada ni tengah ambil dim sum. Kat sini pun ada udang butter prawn kat sini. Lepas tu dekat sini ada mihun. Nampak ada mihun terus masak-masak ke kuali besar kat sini. Lepas tu kat sini pula ada goreng-gorengan sikit. Ini apa nama dia ni? Oestian. Yo. Okey. Ini sebenarnya menu Chinese ni. Dia macam telur, atasnya ada oyster. Nampak sedap. Okey geng, dekat sini pun ada sudut untuk lauk pauk sudut ada lauk pauk. Dekat sini ada tempat untuk pendaftaran. Dekat sini dan juga dekat sana. Kat sana pun ada juga. Sini dia ada nasi. Kedua kat sini ada paru goreng ubi, kentang. Ni kira macam paru beladar lah, campur-campur semua. Lepas tu dekat sini ada sak gosh uyo. Menu apa ni? Macam unik Buat macam sedap ni. Lepas tu kat sini, ini macam kari kari udang, ada pelbagai-bagai lagi. Lepas tu kat sini ada chicken. Ini ayam tau. Ayam macam ini aku rasa menu India lah. Sedap. Ini pula beef stew. Chinese style nya beef stew.
Lepas tu kat sini ada sotong juga. Stir fried squid kung pak uyo. Unik nama dia. Lepas tu yang ini ada mussel. Ini mana punya? Itali ya? Western ya. Western ni lah. Okey. Nampak besar-besar dia punya mussel dia. Luas tempat ni kan. Luas tempat ni kat sini nampak. Lepas tu dekat belah sana pula ada live band. Kalau kau nak dengar suara live band nyanyi itu direct, kat sana ada. Ya. Lepas tu jom kita berjalan lagi kat sini. Dekat sini bahagian air. Nampak kat sini ada air balang. Nampak air balang. Walaupun dekat hotel tapi nama dia ialah air balang tepi jalan. Lepas tu sini pula ada air panas. Ni air panas. Yang ini pula ada gulai apa ni? Gulai itik. Ini gulai itik buah kedondong. Gulai itik buah kedondong. Mana dalam ni ada buah kedondong ke? Ada buah. Oh. Ui, bau dia sedap bang Okay. Bau dia sedap. Ini nasi apa sebelah ni bang? Nasi buah hara, tulang sendi kambing. Alamak, menarik. Kita pergi seterusnya pula. Sini bahagian klepot asam pedas. Ni bahagian asam pedas Ya, asam pedas. Ini pelbagai asam pedas chef. Ikan pari ada, udang ada, tetel pun ada. Lain udang bang. Udang sedap bang. Oh, ikan pari pula. Okey bang. Ada macam-macam lah, korang boleh pilih korang nak apa kat sini bang. Ini bahagian apa ni? Bahagian apa ni? Western Pasta. Okey, ini semua sedang menunggu pasta dengan penuh harapan ni. Buat elok dah bang. Okey tak berhenti kat situ. Dekat depan ni ada lagi. Jom kita jalan. Dekat sini kalau kau nak ambil snack-snack, kau bawa budak-budak kecil snack-snack, memang kena makan kat sini lah. Lepas tu kau tengok ni. Ini ruangan untuk dessert. Allah, bahaya tempat ni. Tempat ni memang bahaya geng. Kau nampak ada pelbagai dessert, kuih-kuih muih pun ada. Pelbagai jenis kek-kek pun ada kat sini. Jom kita masuk dalam lagi. Sini pula kita. Lepas tu kalau kau ini semua manisan-manisan lah geng. So kalau kau nak ambil bubur, kat sini pun ada banyak, ada bubur, ada pengat pisang pun ada. Lepas tu dekat sini pun ada popcorn. Wow, ada popcorn style ni. Okey, macam biasa, sini ruangan aiskrim. Ni aiskrim. Lepas tu ini pula bahagian apam balik. Dan kau tengok kat sini. Dekat sini yang menjadi fenomena ni. Lagi besar geng kat sini. Alamak. Jom lah kita ronda. Kat sini semua bahagian-bahagian hasil-hasil laut seafood fresh semua ada kat sini. Nampak? Okey, semua tengah tunggu turn kat sini. Kalau kau perasan kat sini, awet-awet yang datang ni semua lauk-lauk. Aku tak tahu dah daripada company mana. Sini ada macam-macam lauk lagi. Kau tengok ada lauk kat sini. Okey, kau tengok. Bahagian-bahagian lauk ada kat sini. Tak habis dekat sini, dekat sana pun ada lauk-lauk juga. Tapi sebelum tu kat sini kau tengok dia ada mi. Ni ruangan-ruangan mi. Dekat sana pun ada bahagian sushi. Kat sana bahagian sushi, sini ada bahagian-bahagian kerabu, nampak nampak adik ni tengah ambil kerabu. Okey, siapa yang teringin nak makan roti ala pizza tu ada dekat sini. Lepas tu dekat sini kau tengok ada pelbagai lagi lauk. Lauk-lauk kampung lah, lauk-lauk kampung. Sini bawa tema-tema heritage. Aku tak perasan kau nampak tak? Sekejap aku share kejap. Ni lauk dia, ini lauk ayam. Kari ikan pun ada. Macam-macam lah ada dekat sana. Sorry bang Oi. Yen. Oi, siap bro? Siap bro. Company kau? Aku dengan Juan semua di sana. Nanti kita jumpa. Okey, right. Kat sini banyak company tau. So siapa-siapa yang nak buka sini, company ke boleh pergi sini. Jom kita sambung lagi. Kat sini ada lagi lauk-lauk bau. Yang ini pula Chinese cuisine. Ni bahagian Chinese cuisine ni. Nampak Okey. Nampak penuh lah. Lepas tu pula ini bahagian-bahagian kukus-kukus lah. Kalau korang nak ambil menu-menu yang kukus-kukus semua boleh ambil dekat sini. Nampak ada rendang, ada pulut semua, ada lemang pun ada kat sini. Lepas tu kalau korang nak ambil rojak ke Usha sini. Nampak banyak rojak. Pilih nak rojak macam mana. Kau rojakkan semua ya.
Memang ramai kat sini. Aku rasa separuh orang Kelang dah ada kat sini dah. Ramai betul. So mesti kau ingat dah habis kan? Belum habis lagi. Lauk-lauk, menu-menu lagi ada lagi kat depan. Jom. Jom kita pusing kat belakang ni pula. Penuh lagi. Tapi macam inilah keadaan dia. Memang meriah. Memang meriah kat sini. Jom. Okey. Ini pula macam mana kita nak pergi ni? Ni So aku tak tahu aku nak mulakan dari mana. Aku akan mulakan daripada hujung sana dulu lah. Tempatnya agak clear sikit. Kat sini ialah bahagian untuk apam apam lenggang. Dia buat panas-panas kat sini terus. Panas-panas kat sini terus. Lepas tu nak makan roti canai, roti bom semua ada kat sini. Roti canai, roti bom buat depan kita terus. Tinggal pilih je, nampak ni roti bom ada, roti canai ada, kuadal dia ada. Lepas tu ayam tandori pun ada. Alamak. Ini macam dah menghimpunkan semua makanan Malaysia ni. Dekat sini. Jom, pusing lagi. Kat sini roti nan ni roti nan. Tak payah lepak mamak lah, lepak sini je. Kan? Lepas tu dekat sini kalau bahagian panggang memanggang, salai menyalai. Kat sini tengoklah ada seafood panggang semua. Ada ikan, ada menu-menu lain lah. Ini yang buat batu panjang ni. Jom kita usah-usah lagi. Kat sini. Sorry. Kesesakan lalu lintas. Tak apa bang Okey geng. Ini pula bahagian sate dan otak-otak. So bahagian ni ialah bahagian paling laris. Nampak? Ada sate dan otak-otak kat sini. Jangan risau, kat sini pekerja-pekerja, staff-staff sini pun akan membantu korang semua Baik bang Tunggu turn bang Okey, teman lalu boleh. Yang ini pula kambing. Nampak? Ini kambing bakar. Lepas tu dengan dia punya black pepper pun kat sini. Kambing golek. Jom kita jalan sana lagi. Jalan sana lagi. Yang ini bahagian-bahagian grill tadi lah. Dah nampak kan aku tunjuk tadi kat korang kan. Banyak menu kat sini. So macam aku cakap lah, dia ada banyak ruangan makan. Ada ruangan makan dekat sana, tengah-tengah ada, dekat sini ada. Dia besar lah. Aku rasa boleh memuatkan mungkin 1,000 lah. Memang besar. So sekarang ni aku nak lepak dulu. Mana member aku? Dah sampai dah. Dah ambil dah. Ini cara dah ambil makan buffet kat sini. Makan sikit-sikit, lepas tu tambah lagi. Ini Yin. Banyak-banyak tempat jumpa kat sini juga. Aduh. Aku kena tutup muka Aku tutup muka tutup muka. Tu nampak. Tutup muka Kena pakai topeng kan kau. Kita ada 3 set kat sini. Ya, betul. Cuba. Dekat mana-mana mesti ada jumpa. Anak kecil ni. Anak kecil dia. Tujuh anak dia. Bang boleh nanti di antara table ada nama packagingnya. Awal lagi. Bang. Sikit je, cukup ke? Cukup ni. Next trip pula kan, kejap lagi kan. Ketam pun ada, geng. Kau biar betul Pak An, puasa-puasa makan ni Pak An. Pandai makan dia? Teringat kapal lah. Ini malam ni tak tarawih je ni. Ni kalau macam ni malam tak tarawih ni. Jadi lain ni.
Okey geng, dah nampak tadi aku buat korang meronda. Dekat sekitar buffet Ramadan dekat Wyndham Hotel ni. Aku cuba cakap terus terang tak. Hotel Wyndham Atma ni aku rasa dah 3 tahun dah aku datang sini. Setiap tahun tak pernah miss. Memang aku akan datang. Yelah, aku orang Kelang. Aku mestilah support hotel-hotel kat Kelang. Dan aku boleh kata ini antara hotel yang terbesar kat Kelang dan 5 bintang. Walaupun hotel ni dulu masa mula-mula nak buat ni dia ambil masa lama sikit. Aku cerita sikit sejarah hotel ni. Hotel ni nak siap bina lama kan, betul tak? Daripada kita kecil kan. Kita kecil. Dulu orang takut dengan hotel ni, tapi kau tengok sekarang ni. Meriah hotel ni geng. Kat sini kata silap aku ada because kita 1000 lah menu. Dan aku boleh kata menu-menu dia ni pun bukan biasa-biasa kau tengok lah. Menu daripada menu Melayu punya, Indian punya, Chinese punya, pelbagai kaum lah kau tengok. Western pun ada, Jepun pun ada. Kau nak makan menu-menu macam kau nak makan sushi pun ada. Kau nak makan western food pun ada. Kambing bakar, roti canai apa. Aku dah macam ini dah macam menu satu Malaysia lah. Tapi apa-apa pun aku tetap cari nasi geng. Ni aku cari nasi. Ini baru nasi trip pertama. Makan kat sini kena relax. Lepas makan nasi ni aku akan try nasi buah hari pula. Lepas tu aku tengok ada sate, member aku makan sushi. Lepas tu lemang pulut ni jangan dilupakan. Air-air pun banyak lah. So aku pening lah. Okey, buffet Ramadan ni kalau silap aku dipanggil nama Legenda Rasa lah. Taste of Heritage lah. Itu ialah dia punya tema tahun ni lah. Okey, macam kau nampak lah memang meriah. Tempat makan pun banyak. Ada banyak stay lah. So aku rasa dia boleh memuatkan ratusan hingga ribuan lah tetamu dalam satu masa. So tak pelik lah aku boleh kata ini antara buffet Ramadan yang terbesar yang aku pernah datang. Dan setiap tahun aku tak pernah habis datang sini. Okey, harga dia sekitar RM158 untuk dewasa. Bagi aku agak berbaloi sebab nak dikomparekan pengalaman aku pergi ke buffet-buffet hotel tempat lain, harga dia lebih mahal daripada ini. Dan bagi aku RM158 untuk dewasa ni bagi aku berbaloi. Ni untuk pendapat aku lah. Sebab apa? Kau makan buffet ni kau bukan sekali makan dia. Kau kena makan kau chill-chill. Kau sambung makan, kau solat kejap. Kat sini kau akan solat pun ada. Kalau kau nak berterawih kat atas pun ada terawih. Tempat parking pun senang. So mudah lah. Okey, aku nak teruskan makan. Memang aku dah nak pergi makan, aku belum start lagi. So siapa-siapa yang mencari pot untuk buffet Ramadan, yang tak tahu nak makan buffet Ramadan ala hotel, kau boleh datang dekat buffet Ramadan Wyndham Hotel. Aku boleh katakan ini antara wala sebab menu ni lebih daripada 1000 menu. Kau melantap sampai kompensan. Okey kan, aku semakan macam mana. Jangan lupa subscribe channel aku Melantap. InsyaAllah ada pot baik, ada berasal pot makan melalui aku. Terima kasih sebab sentiasa support aku. Assalamualaikum. Bye bye.